Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan tajuk penggunaan media sosial sebagai platform multimedia. Saya Ahmad Fairul bin Muhammad Fairuz bernombor matrik C24A2393 akan membentangkan pendahuluan dan isi pertama bagi topik yang dipilih oleh kumpulan kami. Pada pendahuluannya, pada era globalisasi dan kemajuan teknologi digital, media sosial telah berkembang pesat dan menjadi sebahagian penting dalam kehidupan seharian masyarakat. Media sosial bukan sahaja berfungsi sebagai medium komunikasi, malah telah menjadi satu platform multimedia yang menggabungkan teks, grafik, audio, animasi dan video. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube membolehkan pengguna mencapaikan maklumat secara kreatif dan interaktif. Oleh itu, terdapat pelbagai kebaikan penggunaan media sosial sebagai platform multimedia yang memberi kesan positif kepada individu, masyarakat dan juga organisasi. Yang pertama adalah penyampaian maklumat yang lebih pantas dan meluas. Salah satu kebaikan utama media sosial sebagai platform multimedia ialah keupayaannya menyampaikan maklumat dengan pantas dan meluas. Maklumat boleh dikongsi dalam masa beberapa saat sahaja melalui pelbagai bentuk seperti video, infografik dan siaran langsung. Berbanding media tradisional seperti surat khabar atau televisyen, media sosial membolehkan penyebaran maklumat berlaku secara masa nyata. Hal ini amat penting dalam situasi kecemasan, kempen kesedaran awam dan penyebaran ilmu pengetahuan. Selain itu, media sosial juga membolehkan maklumat sampai kepada pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira lokasi geografi seseorang tersebut. Saya beralih kepada rakan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anik Zafran Bisukin, nombor matriks C24A2181. Seterusnya ialah meningkatkan interaksi dan komunikasi antara dua hala. Media sosial menyediakan ruang komunikasi dua hala antara penyampai maklumat dan penerima. Pengguna bukan sahaja menerima maklumat, malah ianya boleh memberi maklum balas melalui komen, perkongsian dan reaksi. Interaksi ini menjadikan penyampaian maklumat lebih menarik dan berkesan. Dalam konteks pendidikan dan perniagaan, komunikasi antara dua hala ini sangat membantu dari segi meningkatkan kefahaman, membina hubungan dan menggalakkan perlibatan aktif antara pengguna. Tambahan pula, ciri seperti siaran langsung membolehkan perbincangan berlaku secara langsung antara penganjur dan para penonton. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hamzah bin Aziz, nombor matrik C24A2029. Seterusnya ialah kos rendah dan mudah diakses. Penggunaan media sosial sebagai platform multimedia merupakan salah satu pilihan yang lebih menjimatkan kos berbanding kaedah pemasaran dan penyampaian maklumat secara konvensional seperti iklan bercetak, televisyen atau radio. Kebanyakan platform media sosial boleh digunakan secara percuma dan hanya memerlukan peranti seperti telefon pintar serta sambungan internet. Hal ini menjadikan media sosial mudah diakses oleh pelbagai golongan masyarakat. Kelebihan ini memberi peluang kepada pelajar, usahawan kecil dan organisasi bukan kerajaan untuk berkongsi maklumat, mempromosikan idea dan produk tanpa perlu mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi. Dengan penggunaan aplikasi penyuntingan percuma, kandungan multimedia seperti video, poster dan animasi dapat dihasilkan dengan kos yang minimum tetapi tetap menarik dan berkesan. Selain itu, media sosial juga bersifat inklusif kerana boleh diakses oleh semua lapisan umur dan latar belakang. Antara muka yang mesra pengguna memudahkan kanak-kanak, remaja, dewasa dan warga emas untuk memahami serta menggunakan platform ini. Interaksi dua hala seperti komen dan perkongsian juga membantu penyampaian maklumat jadi lebih pantas dan efektif. Kesimpulannya, media sosial bukan sahaja menjimatkan kos, malah mudah diakses dan berupaya
memperluaskan capaian maklumat kepada masyarakat secara meluas dalam masa yang singkat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Mafaiz bin Izzi Syahimi, bernombor matrik C24A1797. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan kebaikan penggunaan media sosial sebagai platform multimedia yang memberikan kesan positif. Kebaikan penggunaan media sosial sebagai platform multimedia yang memberi kesan positif kepada individu, masyarakat dan organisasi ialah menggalakkan kreativiti dan inovasi kandungan media sosial sebagai platform multimedia serta dapat membuka ruang luas untuk kreativiti dan inovasi. Hal ini kerana pengguna boleh menghasilkan pelbagai jenis kandungan seperti video kreatif, animasi, grafik interaktif dan kandungan audio. Contohnya, ciri-ciri seperti penapis video, suntingan automatik dan template reka bentuk amat membantu pengguna menghasilkan kandungan yang menarik walaupun tanpa kemahiran teknikal yang tinggi. Keadaan ini bukan sahaja meningkatkan daya tarikan maklumat, malah ia dapat membantu mesej disampaikan dengan lebih jelas dan mudah difahami walau mengikut peringkat umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Abdul Fauzan bin Muhammad. Nombor kamera saya C24A1970. Hari ini saya akan menyambung isi yang kelima, iaitu medium pembelajaran, pemasaran dan kesedaran sosial. Let's go. Dalam konteks pendidikan moden, media sosial telah meruntuhkan tembok kelas tradisional melalui konsep pembelajaran mikro yang lebih fleksibel. Penggunaan elemen multimedia seperti infografik, berwarna-warni dan video pendek membolehkan otak manusia memproses maklumat dengan lebih efektif berbanding pembacaan teks yang statik. Kelebihan utama kaedah ini terletak pada kebolehpercayaannya. Sebagai contoh, pelajar boleh mengulang siar kandungan yang sukar difahami pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Hal ini bukan sahaja merangsang minat pelajar dalam kalangan generasi muda yang lebih cenderung kepada visual, malah merapatkan jurang pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar melalui perkongsian sumber ilmu yang terbuka secara percuma. Dari perspektif ekonomi pula, transformasi media sosial sebagai pusat pemasaran dinamik telah mewujudkan peluang keusahawanan yang lebih adil dan saksama. Peniaga kini tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada ejen pemasaran pihak ketiga. Sebaliknya, boleh berinteraksi secara terus dengan pelanggan melalui ciri live streaming. Kaedah pemasaran ini bukan sekadar menjual produk, tetapi menceritakan kisah di sebalik jenama tersebut yang secara tidak langsung membina kesedaan pelanggan yang lebih kukuh. Penggunaan algoritma yang canggih juga membolehkan iklan visual disasarkan secara spesifik kepada golongan yang benar-benar berminat, sekaligus mengurangkan pembayaran kos periklanan dan meningkatkan produktiviti ekonomi digital negara secara keseluruhan. Seterusnya, kekuatan media sosial sebagai alat perubahan sosial terletak pada kemampuannya untuk mencetuskan empati dan solidariti dalam skala global dengan pantas melalui kuasa kandungan tular. Isu-isu kemanusiaan yang sebelum ini terpinggir kini mendapat perhatian utama masyarakat antarabangsa dalam tempoh beberapa jam sahaja. Kempen kesedaran yang digerakkan melalui tanda pagar bukan sahaja berfungsi sebagai pemberi maklumat, tetapi juga sebagai tekanan sosial kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Ini membuktikan bahawa apabila multimedia digabungkan dengan semangat kemanusiaan, ia mampu membentuk sebuah masyarakat yang lebih bertanggungjawab, peka dan bersatu padu dalam menghadapi cabaran sejagat. Kita pergi seterusnya adalah penutup. Kesimpulannya, integrasi media sosial sebagai platform multimedia telah membawa transformasi besar dalam cara kita berkomunikasi, belajar dan berurus niaga. Gabungan antara penyampaian maklumat yang pantas, kos yang rendah dan galakan kreativiti tanpa sepadan menjadikan ia satu alat yang inklusif untuk kemajuan masyarakat. Walau bagaimanapun, berkesanan platform ini amat bergantung kepada kebijaksanaan dan etika kita sebagai pengguna. Oleh itu, media sosial wajar dimanfaatkan sebagai medium pembangunan diri dan penyebaran yang bernilai positif.
Dengan penggunaan yang berintegriti, kita mampu memastikan manfaat teknologi multimedia ini terus dirasai oleh semua pihak tanpa menjejaskan nilai murni dan keharmonian sosial masyarakat kita. Sekian, terima kasih.